macam bayang-bayang dalam mimpi lah. Kuat. Guys, kita cuba menjawab persoalan sahabat kita ni. Soalan dia tanya berkenaan dengan Zok. So korang rasa tiba-tiba hadir dalam hati kan. Tapi lepas tu korang keliru kan. Ini betul-betul kesedaran dari Allah atau sekadar emosi. So hari ni kita tengok dari segi Al-Quran dan sains kuantum. Sebenarnya kalau betul-betul korang halusi, memang nampak beza yang sangat jelas tau. Allah dah bagi orang kata garis ukur tau. Surah 6 125 maka barang siapa Allah kehendaki untuk memberi petunjuk, dia lapangkan dadanya. So Zuk yang hak ni akan melapangkan dada guys. Dia tak menyempitkan. Dia buat kita rasa tenang, jelas dan makin tunduk sebenarnya tau. Kalau rasa tu guys buat dada korang sempit, hati resah, cepat naik turun, itu sebenarnya guys emosi tau. Dalam kuantum fizik guys, setiap zarah ada frekuensi dan resonansi tau. Bila satu getaran asli, dia stabil tau, dia tak cepat hilang. Sama juga dengan Zuk hak dari resonansi nama-nama Allah dalam diri. Guys, emosi hanya noise getaran sementara je. Dia macam gelombang bising yang cepat lenyap lah. Alam ni guys, hologram dari nama-nama Allah. Bila kesedaran hak datang, kita nampak cermin hakikat tau. Allah di sebalik peristiwa. Tapi bila hanya emosi guys, kita cuma nampak diri kita sendiri ataupun akulah. Dia macam bayang-bayang dalam mimpi tau. Kuat masa korang tidur tapi hilang bila korang jaga tau. Kesedaran hak ni guys, kekal hidup walau emosi korang dah reda. Sebab ia berpaut pada hakikat tau, bukan bayangan. Quran kata guys, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa dan rugi orang yang mengotorinya. Surah Syam. So Zuk hak ni guys sentiasa membersihkan jiwa kita. Lahir sifat sabar, kasih dan rendah diri. Kalau Zuk tu buat kita rasa lebih besar, lebih special, itu sebenarnya ilusi nafsu korang guys. So kesedaran hak ni guys, simple dia stabil, lapang, selaras dengan Quran lah. Dia lahirkan akhlak. Tapi kalau emosi dia cepat naik turun tau, sempit, ego naik. Macam quantum wave, hakikat ialah gelombang asli yang stabil. Emosi hanya gangguan bunyi sementara. Guys kalau ia bawa korang makin dekat dengan Allah, itulah hak. Tapi kalau bawa korang dekat dengan diri kan, itu emosi guys